Bila malaikat maut nambil nyawa kita, tarik nyawa kita dengan baik, sekiranya kita orang yang beriman, bila roh kita sampai di sini, kita pun buka mata kita, kita nampak suasana dalam bilik, dan buat pertama kalinya kita akan nampak malaikat maut, malaikat Israel alaihissalam duduk di sebelah sini. Kata Rasulullah, seandainya kamu melihat wajah malaikat maut datang dalam keadaan berseri-seri, mukanya putih bersinar dan mukanya bercahaya, ketahuilah kamu mati dalam keadaan husnul khatimah. Malaikat ni segak 1000 kali lebih elok pada muka manusia. Dia main, dia senyum kat kita macam orang yang merindui ni. Dia sebab dia kena layan kita dengan baik kerana kita tetamu Allah yang mesti dimuliakan. Orang yang ketika hidup dia beriman dengan Allah, kemudian dia solat, dia tutup aurat, dia tak tinggal puasa, dia keluarkan zakat. Ni ayat malaikat maut sebut pada hari pertama, saat pertama, waktu dia tengok muka orang soleh yang diambil nyawa. Ni ayat ni, kita tengok dia, kita pun tengok muka dia berseri. Dia pun kata, selamat datang tetamu Allah, jangan takut, jangan gentar. Dia sendiri kata, kerana sesungguhnya kamu adalah kekasih Allah.